Okey, baiklah. Hari ni kita buat soalan untuk set 2 nombor 4 pula ya. Okey, ini adalah bahagian B dengan 10 markah. Okey, kita baca dahulu soalan. Dia beri kita pandangan dua pandangan bongkah. Bahagian hadapan dan atas. Okey, dimaklumkan bahawa saiz petak grid adalah 10 mm kali 10 mm. Okey, pilih orientasi yang sesuai. Ayat dia orientasi sesuai. Jadi kita kena pilih yang betul lah. Bagi menunjukkan butiran terperinci, dia terlindung, tidak perlu ditunjukkan. Baiklah. Jadi orientasi mana yang paling sesuai untuk soalan ini? Okey, jika kita buat lakaran awal, okey, bentuk sama ada kita boleh pilih ke kanan atau ke kiri. Okey, jadi kalau ke kanan, kita akan letak bulat di hadapan lah. Biasanya kita akan letak bulat di hadapan. Itu adalah lebih betul, lebih sesuai lah, orientasi yang sesuai. Okey, so sini adalah L. Nampak bentuk L ni? Cikgu lukis L dululah yang ni. So sama juga kat sini. Tapi L yang ni dia tak nampak kalau menghadap ke sana. Okey, L ni dia hilang. Okey, yang menghala ke arah kiri, L nampak. Tapi dalam kes ini dia punya condong dia, kita akan nampak yang bahagian tepi sebelah sini kita takkan nampak dia hilang. Okey, dia akan hilang. Tapi kalau sebelah kanan, menghala ke sebelah kanan, okey, menghala ke sebelah kanan, dia punya condong ni kita akan nampak lah. Yang ni bulat. Condong. Kita akan nampak bahagian tepi ni. Okey, sebelah tepi ni kita akan hilang, kalau sebelah tepi kita akan hilang lebih banyak garisan berbanding kalau menghala ke arah kiri, kita akan lebih banyak hilang bentuk berbanding menghala ke sebelah kanan. Jadi kita akan pilih bentuk menghala ke arah sebelah kanan. Okay. Jadi untuk oblik, ingat kita ada 3 jenis oblik: Cavalier, oblik kabinet, dan oblik arm. Okey, baiklah, kita mulakan lukisan dengan membuat paksi oblik mengikut kita punya orientasi yang betul. Kita pilih lah. Okey, so pertama sekali kita buat base dia. Disebabkan kita nak menghala ke sebelah kanan, jadi kita bawa lukisan ni sebelah kiri. Okey, 2, 4, 6, 8, 10. So sini 10, 2, 4, 6, 60. Ke belakang 2, 4, 6, 7, 70. Kita ambil jangka lukis kita. Untuk bahagian hadapan 10. Seratus mm. Kemudian kita buat anjuran ke belakang menggunakan sudut 45. Kita boleh pilih antara 30, 45 dan 60. Kita pilih yang terbaik ya. Juga ambil 70 ni.
dan tinggi sebanyak 60. Cikgu suka buat kotak asas dulu. Kita buat kotak asas dulu untuk dapatkan markah paksi. Dapatkan markah paksi, dapatkan markah kotak asas. Rugilah kalau kita tak rebut peluang dengan markah mudah ini, ya. Okey, cikgu akan biasakan buang garisan lebihan sekiranya ada di bahagian tengah ni, sebab dia akan mengganggu kita punya lukisan lah. Nanti kita akan rasa macam apa punya ilusi optik. Kita ingat garisan tu dah betul, rupanya garisan yang salah. Okey, so selepas kita dapat ni, okey, macam mana cikgu boleh tahu benda ni? Yang ni. Anda kena betul-betul mahir unjur ortografik untuk dapatkan bentuk yang ni. Jadi jika anda tidak boleh memahami bentuk pandangan, sila pastikan lukisan unjur ortografik anda sudah mantap. Jadi dekat sini kita ada 4 segi. Okey, bentuk 4 segi. Dan yang ni kita ada straight line yang ni. Jadi ini adalah bentuk L. Okey. So berapa tinggi dia kita akan ambil. Kira kotak dia. Kotak dia 2, jadi 20 lah. Tinggi 20. Okay, jarak dari depan ke belakang sebanyak 20 juga. Daripada kanan ke arah kiri sebanyak 9, 3, 6, 9. Bawa ke belakang. Dan naik ke atas. Okay, ini cikgu ambil terus dari tepi ni supaya cikgu dapat nilai dia dengan menggunakan kotak yang diberi sahaja. Okay, jadi ini adalah paparan di hadapan untuk bahagian ini. Okey. Jadi dekat sini kita ada 1 cm, tapi cikgu tak ambil 1 cm, 10 mm 10 mm cikgu ambil yang ni. Jadi kita akan dapatkan 8 lah, jarak 8. Okay, jarak 8 untuk bahagian kotak yang ni, atas ni, ya. Kemudian lengkung kita akan berada pada jarak 2, 3, 5. Jarak 5, 50. Dan juga 2 pada bahagian kanan. Okey, kita simak. Okey, dia dah 30 lah. Jadi kita dah boleh buat bulatan. Okey. So dalam kes ni kita dah memang tahu bulatan tersebut, jadi kita boleh terus pekatkan. Okey.
Dan bentuk lain pun kita boleh dekatkan juga. Pertama bahagian tepi yang condong. Okey. Jadi sekarang kita nak ke belakang lagi 3. Jadi kita ke belakang lagi 3. Yang ni kita ke belakang 3, tapi kita boleh buat sampai habis sebab dekat sini ada garisan dari depan ke belakang terus. So kita garis terus. Yang ni pun sama, dari depan ke belakang, dari depan ke belakang. So yang ni kita dah boleh lukis terus. Ini pekat pun boleh sebab kita dah ada kotak asas. That's why kotak asas ni sebenarnya sangat membantu. Dia kita tahulah kat mana kita nak berhenti. Okay, next kita ada 30. Okay, jarak daripada tengah ke tengah belakang ni pun 30. Jadi kita ambil jarak 30. Okay, jarak yang sama. So, saya ambil 30. Ini adalah 4 segi lah bahagian atas. Ini juga. Kemudian yang ni kita dah boleh bawa turun sebab kotak segitiga kat sini. Dan kita buat sambungan. Jadi yang sini yang bulatan belakang kita buat dulu dah ada garisan hadapan supaya kita tahu kita nak berhenti dekat mana bagi bulatan hadapan. Okay, lengkung hadapan, jadi kita akan berhenti di sini sahaja. Okey, butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Okey. Jadi kita pekatkan semua garisan jawapan. Okey, pastikan anda tidak selalu geserkan pembaris pada muka kertas jika anda dapati anda punya pembaris ataupun board kurang bersih lah. Kerana dia akan meningkatkan kotoran pada meninggalkan kotoran pada muka kertas. Jadi semak, kita buat semakan muka, pastikan semua muka ada. Muka 1 ini 1, muka I bawah, L tepi, condong segitiga, atas 4 segi, lengkung dan bahagian hadapan. Okey, so semua garisan sudah lengkap.